Yang mana nak tengok keadaan ni kalau kolesterol kita rendah. Sebenarnya kolesterol tinggi atau rendah bukanlah indikator yang tepat untuk menentukan tahap keradangan dalam tubuh. Nak tengok keradangan tinggi, kita kena cek HSCRP. Kita boleh juga cek homocysteine. Dan bacaan kolesterol seperti triglyceride dan juga kolesterol baik HDL, dan kita buat ratio atau nisbah antara triglyceride dengan HDL. Yang mana nisbah ni sepatutnya kurang dari 1 sebagai kayu ukur penanda tahap keradangan dalam tubuh. Ini cara yang lebih tepat untuk kita menilai tahap keradangan dalam tubuh. Bukannya tengok kolesterol lepas tu takut, ataupun kolesterol tinggi atau rendah sebagai indikator keradangan adalah tidak tepat. Kan? So kira bacaan triglyceride dengan HDL anda, paling kurang yang itu, ataupun cek HSCRP ataupun homocysteine anda. Anda suka dengan info-info di dalam video-video saya? Apa kata kita bersahabat? Dan ikut saya di semua social media saya. Join program-program webinar, seminar, conference dan sebagainya untuk kita terus belajar ilmu pemakanan yang betul untuk kesihatan yang terbaik, kerana kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang betul. Kita jumpa lagi.